Untuk hari ini aku ingin review ada satu yang dikirimkan daripada KNF Concept, iaitu lens filter Nano X series. Yang ini kalau korang beli kit 1, kit 2 begitu, maybe harga dia sekitar 100 lebih hingga 200 begitulah, based on voucher yang korang dapat. Dan juga korang juga boleh beli macam 2 filter only, 3 filter ataupun 4 filter satu kit terus. Macam ini aku beli combo, jadi dapatlah lebih murah. Sebabnya yang ini pun dia sediakan sekali package lengkap lah. Okey, mari kita tengokkan korang. Sini dia tunjukkan sudah CPL, lepas tu ada wide angle, and then ND2 variable 232, dan juga black diffusion 1/4. So dia ada 4 complete lens kit yang korang boleh gunakan pelbagai situasi. Dan selalunya aku gunakan kalau waktu pagi ke malam apa semua tu, versatility di mana-mana saja aku akan guna CPL terus, hanya CPL saja, sambil melindungi korang punya gimbal sendiri. Sambil tu juga korang boleh attach terus. Dan mari kita tunjukkan yang ini adalah hasil bila korang menggunakan CPL filter sekarang ni, adakah ada perubahan atau tidak. Yang ni korang akan nampak di sini, serta kita boleh adjust lagi. CPL ni kalau macam ada perubahan cahaya tu, jadi dia mudah untuk kontrol korang punya lighting, jadi senanglah untuk korang tengok dan sebagainya sini. So kita cabut balik KNF Concept CPL ni. Sama kecil guys. Okay, and then kita pergi kepada black diffusion. This is black diffusion. So ini hasil bila korang menggunakan black diffusion. So macam mana dengan perubahan? Adakah ada perubahan atau tidak? Kita tengok macam mana kualiti yang dihasilkan di sini. Okey. So kita ubah pula menggunakan wide angle lens. So wide angle lens ni sekarang ni adalah wide macam ini yang korang boleh nampak ni. Tapi ini bila kita attach wide angle lens, so sekarang lebih luas untuk nampak dan juga lebih jelas yang korang boleh tengok sekarang ni. Memang permukaan jadi sangat luas berbanding yang standard punya. And then sini agak puas hati lah bila aku tengok sendiri pun, aku rasa macam best bila guna wide angle lens ni. Tetapi dia agak besar dan berat juga for this filter. Ni tidak nampak guys. And then last but not least is this. Tapi korang kena off dulu auto mode, sebabnya filter ni dia akan adjust berdasarkan situasi juga. Korang boleh adjust dia punya tahap kecerahan ataupun semakin gelap gitu. Macam ni dia akan cuba untuk filter balik. Jadi kalau cahaya yang terlalu terang, korang boleh control sampai di tahap gelap. Tapi kalau korang guna auto mode, dia akan adjust ISO korang paling tinggi, which is akan menghasilkan noise lah kalau guna ni. So paling selamat untuk korang guna manual mode, kawal balik your ND filter ni. And then yang ni sesuai untuk kawasan-kawasan kalau betul cerah ke, bahagian outdoor memang sesuai untuk gunakan. Dan juga yang aku suka gunakan this wide angle, memang super HD dan juga sangat jelas. Some sort of distortion maybe dalam 1 hingga 1.35 begitu saja distortion dia di bahagian tepi sini, tapi selebihnya just fine. So kalau korang ingin beli this product ni, korang boleh pergi product link di bawah.